Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وإلى بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده جميع الكائنات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menunjuk di atas wajib wujudnya oleh sekalian kainat. Wa aqarra bi wahdaniyatihi wa infiradihi jami'ul makhluqat. Tuhan yang telah menunjuk di atas keesaan dan ketunggalannya, esa pada zat, esa pada segala sifat, dan esa pada segala af'al perbuatan oleh sekalian makhluk, sama ada di alam ulwi maupun di alam sufli. Wa ja'ala kalimatai syahadataini dalilan ala kamali ahli sa'adat. Tuhan yang menjadikan akan ucapan dua kalimah syahadah, syahadatul ilahiyah wa syahadatul nubuwah, sebagai tanda dan alamat seseorang itu akan mendapat keselamatan yang berkekalan di dunia hingga akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa imamina wa qudwatuna Muhammad ibn Abdullah allazi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil muttaqin wa imaman lis salikin wa shifaan lil muznibin wa mushaffi'an li khalaiq yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa tercurah ke atas penghulu pemimpin dan cahaya bagi sekalian hamba Allah, Nabi besar Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, yang diutuskan baginda sebagai rahmat bagi sekalian alam, panduan bagi golongan hamba-hamba yang bertakwa, penyuluh
dan pemandu bagi golongan-golongan salikin. Mereka yang berjalan menuju kepada Allah. Penawar bagi golongan muznibin. Mereka yang derhaka dan berdosa. Yang lalai hati mereka daripada mengingat akan Allah. Muznibin. Dan pemberi syafaat yang agung. Bagi seluruh makhluk. Sama ada daripada kalangan manusia, jin dan malaikat. Pada hari akhirat kelak. Dan juga ke atas para keluarga dan sahabat. Dan sekalian pengikut daripada kalangan umat. Seumpama kita semua ni. Yang datang di kemudian hari. Yang niat dan maksud adalah untuk menjunjung segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah tetap di atas jalan pertunjuk daripada ilmu dan amal. Walaupun berbagai-bagai ujian, halangan, rintangan yang terpaksa dihadapi. Ujian daripada makhluk, ujian daripada dunia, ujian daripada nafsu, ujian daripada syaitan, maka mereka seumpama gunung, bukit yang berdiri teguh, terpasak di bumi, tidak bergonjang, walaupun ditiup oleh angin yang kencang. Maka insya-Allah pada pagi ini seperti biasa, jelas tak suara dengar tak? Berasa tak berapa nak sedap je cakap ni. Mana tak ada orang yang boleh itu. Jadi kita terpaksa duduk dekat dengan sini. Dekat dengan speaker. Macam nak makan speaker ni. Berasa kurang. Dan dengar tak sedap, kita cakap pun tak sedap. Itu yang jadi duduk berasa. Okey dah? Lain. Barulah berasa lega. Ada itat. Dah orang ahli yang berasa tak rapuk. Baru berasa lain sikit. Lain sikit tu kan. Itu dia. Allah. Maksudnya, benda ni kita rasa lagi. Hak molek kita akan rasa sedap dia tu. Hak tak molek kita akan rasa tak ada nak tipu. Ni lain rasa ni. Nak jauh pun tak apa, dah sedap je. Tadi macam tak puas. Baik, insya-Allah sebagaimana biasa pengajian kita rutin mingguan kuliah duha di masjid Belada Selat pada pagi Rabu di dalam membicarakan isi kandung kitab Penawar Bagi Hati bagi yang kitab Jawi, iaitu pada muka surat 58 dan bagi kitab Romi pada muka surat 147. 147. Dia kena kabur sokmom muka surat ni. Takut tangan duk baca hidup fulir. Kita kau ni tak kabur. Kita kau ni tak kabur. Kita terkapar-kapar muka surat berapa. Penting juga muka surat ni. Faham? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sabdanya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha harramal jannata ala kulli mura'in. Kita sebagai umat Islam secara khusus yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat pegangan kita yang dijamin sah hanyalah dua, Quran dan hadis. Kerana itu kita dituntut dalam apa jua keadaan mesti mendapat kebenaran daripada Quran dan kebenaran daripada hadis sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana kita nak
mengambil maksud daripada Quran dan hadis, maka itu melalui cacitan huraian daripada para ulama. Kita tak boleh langsung daripada Quran hadis, tak boleh. Sebab kita bukan ahli. Kita bukan pakar. Dan kita tak tahu cara nak ambil dalil daripada Quran hadis. Cara nak mengambil hujah ataupun burhan. Sama ada dalam bab fiqh, maupun bab tasawuf, maupun bab tauhid. Macam mana kita nak ambil dalil? Dalam Quran ni ada. Kat mana? Dalam hadis ni ada. Di mana? Tak bertemu sebab kita bukan ahli. Kalau kita ahli, insya-Allah. Umpama kita bukan pomen kereta ni, walaupun dalam enjin tu macam-macam celok-belok dia. Rosok beki gini, hak ni fungsi dia begini, hak ni kerjaannya begini, ke mana perginya, apa kaitannya. Kita tak boleh nak urai. Tapi kalau pomen, insya-Allah dia boleh perlas sesa. Sebutir enjin tu dia boleh perlas sesa, dia pasang balik. Hidup sebagai bagaimana sebelum dia perlas sebab dia ahli. Memang Quran hadis, tetapi melalui saluran yang benar daripada huraian dan kupasan ulama-ulama yang muktabar. Di ulama tu kita pegang tu. Kerana tu ada orang buat soalan. Di antara Quran hadis, ulama nak ikut mana? Pak kita pun jawab ikut ulama. Dia pun marah. Apa nak ikut ulama? Quran hadis ada. Lepas tu ikut Quran hadis, ikut melalui siapa? Demo nak pergi pegang Quran hadis tu melalui siapa kalau bukan melalui ulama? Quran hadis balik kiri, Quran hadis balik kanan, Quran ulama balik kiri. Nak ikut mana? Ikut ulama balik kiri. Hai, mu tinggal Quran hadis ikut ulama. Ini zahir nampak gitulah. Tapi bukan masuk begitu. Sebab kita tak boleh nak hurai apa yang dikenakan Quran hadis. Sebab dalam Quran, dalam hadis itu dia seumpama lautan yang amat-amat dalam. Luas tanpa tebing. Dalam tanpa dasar. Kamu orang yang tak mampu untuk nak berlayar, apatah lagi nak berenang dan menyelam masuk ke dasar tu. Tak ada alat perkakah. Tengok air laut, ombak pun dah mabuk dah. Macam mana nak pergi berenang? Kita pergi ombak tu, batas tu mabuk dah. Tengok air duk gulung tu. Kita hanyut dah. Lepas tu? Tak lagi kat mana? Tu dia. Maksudnya kita berpegang kepada Quran hadis. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana mereka memahami Quran? Kalau bukan daripada huraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui sabdaan-sabdaan baginda. Kita gitu. Jangan kita buat pandai-pandai, ambil direct langsung, kono-kononya, reti baca Quran, tengok terjemahan, buat hujah. Jangan. Begitu juga, ambil kitab hadis, hak terjemahan, lalu kita berhujah dengan benda yang kita buat. Jangan. Hak apa yang kita baca ni, yang kita hurai ni, semua melalui jaluran daripada para ulama. Kita tak berani. Sebab Rasulullah bersabda dah, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran dengan sendiri dia, bi ra'yihi, dengan akal dia, maka kita buat mari dalil Quran bukan dengan akal kita. Berpandukan perkataan ni, berpandukan dalam kitab ni, berpandukan pada sumber rujukan gini. Tu. Maka dengan akal dia, falyatabawwaq maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dalam neraka. Buat pandai-pandai ambil ayat-ayat Quran, tafsir dengan pelotok sendiri, tanpa berpandukan dengan jalan yang betul, tak tahu hujung pakar dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kefahaman Quran, tak tahu. Ilmu lughah Arab tak erti, ilmu balaghah tak erti, ilmu alat nahwu sarah tak erti, ilmu tafsir tak erti, ilmu usul tafsir tak erti, ilmu qawaid tak erti, ilmu qiraah tak erti, lagi hurai cara akal dia. Jangan.
Quran tu kan kalamullah. Kalam Allah Ta'ala. Nabi bersabda, man kazaba alayya muta'ammidan faqad barang siapa yang berkata nisbahkan kepada aku dengan apa yang aku tak kata, maka sediakan tempat duduknya dalam neraka juga. Kita berdusta di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mari hadis maudhu', wa mari hadis yang dibangsakan kepada Nabi, walah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut pun, Nabi tak kata pun, Nabi tak buat pun, Nabi tak bersabda pun. Kita kata Nabi kata, kita kata Nabi buat, kita kata Nabi bersabda. Patut ambil mana hadis tu? Taklah, kita pun tak tahu ambil mana. Basuh saja. Jangan. Faham? Kerana tu kitab-kitab di akhir ni dia banyak taklid kitab tu. Ayat Quran buat mari ayat berapa. Tu dia. Hadis Nabi buat mari hadis tu siapa yang kata dalam kitab mana, supaya isyarat kata benda yang dikata ini ada tempat ambilan dia. Bukan sekadar tulis, tidak ada tempat murajaah ambilan tu tak. Kita tengok sebagaimana sabdanya Nabi, ada buat nombor 2 ke bawah. Rawahud Dailami ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dalam kitab Dailami. Lepas tu dia panggil muhaddis. Al-hadis Dailami, Imam Dailami, dia daripada Abdullah ibnu Abbas, itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyarat kata kalau awak cuma dia tak tulis je muka surat berapa, juzuk berapa dalam kitab hadis Dailami tu. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannah ala kulli mura'in. Artinya, ini sambungan daripada bab pada menyatakan kebinasaan riak, ya. Bab yang ke-10 pada menyatakan riak yang lawan bagi ikhlas. Yang mana ikhlas itu merupakan ruhul amal, merupakan nyawa bagi amal, yakni amal ibadat. Apa itu ikhlas? Bahasa kita mudah-mudah buat amal tu semata-mata redha Allah. Semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata menjunjung titah perintah Allah. Dan kita sebagai hamba, bila hamba dia kena junjuklah perintah Tuhan dia. Tuhan kita dan Tuhan bagi sekalian alam, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji-pujian bagi Allah, Rabb, Tuhan. Tuhan dengan mana Malikil Alam, ataupun Sayyidul Alam, ataupun Maulal Alami. Penghulu, Tuan, pemilik dan pencipta bagi sekalian alam. Jadi bilalah Allah itu Tuan, maka kita hamba. Dah dia Tuan. Apabila Allah itu pemilik, kita ni barang milikan dia lah. Apabila Allah itu pencipta, kita ciptaan. Apabila Allah Ta'ala mengadakan kita ni, dinamakan makhluk bagi Allah. Jadi, bila kita faham maksud hamba ialah patuh dan taat dan khidmat kepada arahan Tuhan ni. Itu je. Itu maksud hamba. Patuh, taat, khidmat, dan satu lagi ta'zim. Memuliakan akan Tuhan ni. Tak ada kerana lain. Tak ada. Tuhan suruh berjalan, kita patuh taat khidmat jalan. Tuhan suruh duduk, kita patuh
taat, khidmat dan ta'zim. Duduk. Tuan suruh akak barang, kita akaklah atas jalan patuh, taat, khidmat dan ta'zim. Tuan suruh letak barang, kita letaklah barang atas jalan patuh, taat, khidmat dan ta'zim. Adakah lain daripada itu masuk? Tak ada. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Tak ada ada lain? Tak ada. Hamba yang sebenar, dia tak fikir tentang gaji dia dapat berapa, upah dia kan nanti lagu mana, lepas tu makan minum dia tu berapa, ada jaminan kedok daripada tuang tu mana, tak, dia tahu. Sebab dia tahu dah, dia tidak ada kekuatan untuk memiliki sesuatu. Dan dia tidak ada hak untuk menentukan sesuatu daripada bayaran. Dan dia bukan diri dia untuk nak pandai-pandai bercakap tentang hal hadiah kurniaan. Tahu. Sebab dia hamba. Kerja dia hanya patuh. Kerja dia hanya taat. Kerja dia hanya khidmat. Kerja dia hanya mentakzimkan tuang dia. Itu hamba. Pas gitu tak kita dengan Tuhan. Sikit-sikit buat amal nak ke pahala. Sikit-sikit buat amal nak ke balasan. Sikit-sikit buat amal nak tutup bayaran. Sikit-sikit buat amal nak fikir ke surga. Sikit-sikit nak amal nak fikir kepada apanya? Jaminan. Siapa mu? Siapa? Mu ni siapa? Dah tak boleh ke nak fikir benda-benda gitu? Mikir apa? Mu hamba Tuhan. Mikir bagaimana aku nak taat ke Allah. Bagaimana aku nak khidmat kepada Allah. Bagaimana aku nak memulia dan mentakzirkan Allah. Bagaimana nak betul dengan Tuhan. Fikir hal tu. Apa sibuk fikir ke upah ya? Dah kalau tuamu tak beri upah, mu tak buat kerja dah. Kalau sebab hamba abdi. Kalau tuan dia tak mau bagi upah. Tuan kata aku suruh mu akad kayu ni. Tapi aku tak mau bagi mu upah. Ada hak dah hamba tu kata. Tak kalau kita aku malah nak akad. Dari sudut hukum. Tak ada hak hamba tu nak memprotes tuan dia. Sebab dia sendiri. Diri dia tu dimiliki. Dia tu seumpama binatang. Pada pihak. Tidak ada hak. Untuk nak memiliki. Binatang mana ada hak nak memiliki benda-benda apa. Semua hak tuang dia belaka. Hatta diri dia pun hak tuang dia. Tuang dia nak jual ke. Nak semelih ke. Nak beri korang ke. Tak ada apa-apa. Maka barang tu barang milik dia. Maka begitulah banding kita dengan Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini adalah hamba bagi Allah. Kita ini adalah ciptaan daripada Allah. Perbuatan Allah. Af'al Tuhan. Daripada tak ada jadi ada Allah yang buat. Allah pilih kita jadi manusia. Allah pilih kita beriman. Allah pilih kita jadi hamba yang taat. Allah pula beri rezeki kepada kita. Allah beri ilmu kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita. Allah beri kesihatan tubuh badan kepada kita. Allah beri kelapangan waktu kepada kita. Allah beri berbagai-bagai kemudahan kepada kita. Lepas tu, nak minta upah lagi. Bahasa jenis tak kenal hati budi ni. Itu dia. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Dan nak berpaling lagi kepada selain Allah. Nak cari lagi selain daripada Allah. Tak cukup Allah sebagai Tuhan. Tak padang Allah yang juga memerhati. Tak cukup balasan daripada Allah juga. Tak perlu balasan daripada yang lain. Tak cukup lagi. Itu kerjaan orang riak. Dia tak cukup dengan Tuhan. Nak juga pandangan daripada orang. Nak cari tempat di sisi makhluk. Nak dapat pujian daripada simpulan. Nak. Banyak sangat kehendaknya. Bukan satu kehendak. Ini penyakit riak. Kerana itu akhirnya Allah tak peduli ke dia tu. Allah tak pandang. Allah buat tak kenal je. Walai
Ini hamba dia. Tapi dah hamba yang tak erti, hamba yang bahasa bodoh sombong, hamba yang tidak ada adab, hamba yang tidak ada akhlak, hamba yang tak sedar di mana dia berpijak. Dia tak tahu kedudukan diri dia tu. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, mu cari Tuhan lain. Mu berambuh daripada tempat aku. Cari Tuhan lain. Mu cari orang yang mu duduk tunjuk-tunjuk sangat amal ibadat. Minta dengan dia. Jangan minta dengan aku. Nak cari siapa? Nak cari siapa akhirat? Semua orang pakat cari Tuhan. Orang pakat cari Allah Ta'ala belaka. Orang pakat melutut di hadapan Tuhan. Pakat cari Rasulullah belaka. Tak ada. Dan lepas tu macam mana? Kerana itu sebagaimana yang kita beritahu dulu, kita kena buat keputusan di atas dunia ni lah lagi. Betulkan baik niat tu. Biar jujur kerana Allah Ta'ala sungguh. Biar ikhlas kerana Allah Ta'ala sungguh. Kalau mari je, lintasan tak boleh, tolong. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung daripada setan yang kena rejam. Aku cuba untuk ikhlas kepada Allah. Mu baik kaca dalam perut pedang aku ni. Suruh tunjuk ke orang tu. Suruh tunjuk ke orang ni. Jahat mu ni. Kita biar sedarkan benda gitu. Faham? Tengok pula hadis hari ni yang disebut oleh Imam Tabarani dan satu riwayat lagi daripada Imam Baihaqi. Hadis tu hadis hasan di mana Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita umat tentang bahaya dan malapetakannya penyakit riak. Apa dia? Nabi bersabda, "Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in." Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Allah akan syurga. Itu dia. Allah mengharamkan akan syurga. Pas kalau kita dengar di situ tu, setakat berhenti situ, tak ada peluang lah masuk syurga. Allah. Sedangkan kita dituntut supaya di atas jalan iftiqar, bahajatnya kita kepada kurniaan Allah, di atas jalan untuk meraih simpati daripada Allah dan memohon kurniaan daripada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun syurga itu hak Tuhan, syurga itu hak Allah, tapi tak salah pun kalau kita minta dengan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman oleh Tuhan kamu, ud'uni, mintalah. Mintalah sekiranya kamu ni akan aku. Mintalah. Jadi Allah buka peluang. Bukan kerana apa? Bukan kerana apa? Sebab Allah sendiri yang tawarkan peluang tu. Minta dengan aku ni. Maka di atas dasar kita sebagai hamba yang patuh, taat di atas suruhan Allah. Bila Allah suruh minta, kita minta. Dah kita minta tu adakah Allah Ta'ala tak tahu? Allah Maha Suci daripada jahil. Allah lebih tahu dengan apa yang layak dengan hamba dia. Allah lebih tahu dengan apa yang terbaik dengan bagi kita. Allah Maha mengetahui. Sebelum mu minta, Allah Ta'ala tahu dah. Dan apa yang kamu akan minta, terlebih dahulu Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu apabila dia buat syurga nanti, hamba akan minta syurga. Dan Allah Ta'ala tahu apabila dia buat neraka kayak gini, hamba akan minta berlindung daripada neraka. Sebab Allah jadikan neraka tu kampung azab, kampung seksaan, kampung laknat, kampung kemurkaan. Memang hamba akan minta berlindung daripada kampung tu. Dan Allah jadikan syurga itu kampung nikmat, kampung berlazat, kampung kasih sayang, keredaan Allah. Dan memang hamba akan minta kampung tu. Dan memang Allah Ta'ala buat syurga ni untuk dia letak segala hamba-hamba hak dia redha, hak dia kasih, hak dia sayang. Dia letak dalam syurga tu. Dan memang Allah Ta'ala menjadikan neraka ini tempat kampung azab.
bagi hamba-hamba di hak dia murka, hak dia benci, hak dia tak berahi, hak dia tak redha. Walaupun hamba tu hamba dia, Allah letak dalam kapung azab tu. Jadi atas nama kita ingin mendapat kasih sayang Allah, maka kita minta surga. Sebab dalam surga tu ada kasih sayang Allah. Atas nama kita minta jauh daripada murka Allah, kita minta berlindung daripada azab neraka. Sebab dalam azab neraka tu ada kemurkaan Allah. Jadi kita masuk minta surga ni kerana pada hakikatnya kita minta kasih sayang Allah. Kita minta keredaan Allah. Kita minta rahmat Allah. Maka kita dituntut minta redha Allah, minta kasih sayang Allah, minta rahmat Allah. Yang setengah daripada makna kasih sayang Allah, rahmat Allah tu duduk dalam surga tu. Yang kita minta surga tu. Contoh, kita sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang tu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada keredaan Allah. Itu yang kita sembahyang tu. Kita baca Quran. Kenapa? Sebab ada pada baca Quran tu rahmat Allah, kasih sayang Allah, keredaan Allah. Tu. Apatah lagi Allah perintah pula baca Quran. Allah perintah pula sembahyang. Aqimus solah. Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Maka kita pun sembahyanglah. Sebab dalam sembahyang tu ada hubungan di antara hamba dengan Tuhan. Ni yang maksud kita minta surga, jauhkan daripada azab. Bukan semata-mata diri surga tu kita minta. Bukan semata-mata diri neraka tu kita jauhkan daripada azab. Tetapi surga itu ada mengandungi makna cinta, kasih, redha Allah dalam tu. Tu kita minta tu. Ditanyakan kepada sahabat, sebab apa kamu nak masuk surga? Dia jawab, sebab dalam surga tu ada redha Allah dan adanya Rasulullah. Gitu. Sebab Rasulullah dan sebab Allah tu. Sebab Rasul, sebab Allah. Jadi bila benda yang Allah redha, aku pun turut redha. Benda hak Nabi suka, aku pun turut suka. Jadi tilik kepada Allah di dalam semua hal. Pandang kepada Rasulullah dalam semua gerak dia. Barulah dipanggil hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan umat dengan Nabi. Melihat Allah dan memandang kepada Rasulullah. Buatlah keputusan. Hak ni Allah Ta'ala redha ke tak? Redha. Bila Allah Ta'ala redha, aku pun redha. Hak ni perkara ni Allah Ta'ala benci ke tak? Allah benci. Aku pun turut benci. Tu je. Ini dipanggil hubungan di antara kita dengan Tuhan. Jadi bila orang tanya kepada kita, sebab apa mu minta surga? Dah katalah kan minta surga. Terjawab, sebab ada kaitan dengan keredaan Allah. Sebab dalam surga tu penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi aku nak ke rahmat kasih sayang Tuhan tu. Faham ya? Baik. Kalau kita buat contoh, ni contoh. Allah Ta'ala dia menjadikan akan ciptaan ni. Maka disebut kata ciptaan, dia secara umum. Tapi kalau kita nak tafsir, nak urai satu-satu. Langit sebahagian dari ciptaan Tuhan. Bumi sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Manusia sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Binatang-binatang, ternakan ke binatang liar buas ke, sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Ni tumbuh-tumbuhan tu, tanam-tanaman tu sebahagian. Tu kalau kita nak hurai. Kemudian apabila kita, sebab apa kita dituntut supaya melihat ciptaan? Sebab apa kita dituntut supaya melihat langit? Sebab apa kita dituntut supaya melihat bumi? Sebab apa kita dituntut untuk melihat ragam manusia ni? Sebab apa kita dituntut untuk melihat kelakuan-kelakuan kehidupan? Sebab di situ ada tanda Tuhan. Tu tempat kita nak tu. Di perbuatan tu ada tanda Allah. Tanda kebesaran Allah. Tanda kesempurnaan Allah. Tanda kewujudan Allah. Tanda kasih sayang Allah. Tanda kemurkaan Allah. Maka dengan sebab tu, kita dituntut untuk melihat. Dituntut untuk memandang. Dituntut untuk berfikir. Maka daripada melihat kepada ciptaan kejadian itu, membawa kita kenal sifat-sifat Tuhan. Hak ni kita juga.
Dituntut kita minta surga tu. Dituntut kita berlindung daripada neraka tu. Bukan semata-mata surga tu. Tak. Kita tengok langit. Bukan semata-mata langit, tidak. Tapi langit itu adalah lambang kekuasaan Allah. Dia adalah tanda kebesaran kerajaan Tuhan. Kita tengok ke laut, tengok kepada daratan. Bukan semata-mata laut dan daratan. Apa benda ada pada laut? Apa ada pada daratan? Kalau semata-mata laut dengan daratan begitu. Tak, tanda. Di situ adanya kekuasaan Allah, kudrat Allah, iradat Allah dan sempurnanya jalan dan jamaah Tuhan. Kajilah, perhati tengok, kamu akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala dan keajaiban Tuhan. Di situ. Hak tu jadi tutup tu. Kalau tu dikatakan apabila seseorang hamba dia tidak terhenti di atas zahir makhluk tetapi menyelinap masuk kepada batin makhluk, maka batin makhluk itu ibrah, suatu pengajaran bagi dia. Suatu ibrah, suatu pengajaran bagi dia. Tapi kalau sekadar zahir saja makhluk tidak masuk kepada batin makhluk, maka itu dia panggil fitnah. Fitnah. Kalau kita sekadar zahir apa? Zahir surga, tanpa masuk kepada batin surga, fitnah. Sama juga zahir dunia, tanpa masuk kepada batin dunia, fitnah. Sama juga zahir harta, tanpa kita masuk kepada batin harta, fitnah. Jadi makhluk zahiruha fitnah wa batinuha ibrah. Makhluk zahir dia fitnah, tetapi batin dia ibrah, hikmah dan rahsia. Jadi kita nak setiap benda ni biar masuk sampai ke batin. Barulah bertemu rahsia. Barulah bertemu hikmah. Barulah bertemu maksud dan tujuan. Bukan setakat orang tengok zahir dunia saja boleh rosak. Orang tengok zahir surga saja pun rosak juga. Sama je. Bukan setakat mereka yang lihat zahir maksiat tu rosak. Orang yang melihat zahir taat saja pun rosak juga. Sebab Allah Ta'ala buat sesuatu ni ada zahir, ada batin. Kesempurnaan sesuatu apabila zahir yang membawa kepada batin. Faham? Jangan zahir itu dia menghalang daripada batin. Sesatlah kita. Faham? Itu dia. Habis itu. Jadi Nabi SAW nak menyatakan kepada umat tentang kebinasaan riak, tentang kecelakaan riak dan tentang malapetaka sifat riak, sehingga Nabi bersabda bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan akan surga atas tiap-tiap orang yang riak. Kalau zahir memang tak boleh masuk langsung riak. Tak boleh masuk surga langsung. Tak boleh masuk surga langsung kalau ke zahir hadis ni. Orang yang ada riak, tak kira banyak, tak kira sikit, asalkan ada riak ni pakai zahir ni, tak masuk surga. Tak masuk surga. Kalau pakai zahir. Tengok Nabi bersabda lagi. La yu'minu ahadukum. Tak akan beriman seseorang. Tidak beriman seseorang kamu. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Sehingga adalah aku ini terlebih ia kasih daripada kedua ibu bapanya, daripada anak-anaknya dan daripada seluruh manusia dan diri dia sendiri. Di situ Rasulullah dia menafikan iman, tak beriman. Ni kita tengok ni. Ni zahir. Zahir daripada hadis ni, Nabi telah menafikan masuk ke dalam syurga sama sekali orang yang ada riak. Walaupun zahir ni, walaupun dia beriman, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia mengajar, walaupun dia mengaji, walaupun dia berzikir. Allah. Kita sembahyang nak ke syurga, antara tuntutan kita orang awam ni. Dah jauh lagi kita nak memandang Tuhan. Nak ke syurga lah. Biar jadi semangat sikit. Nak jauh daripada azab neraka.
Kita mari dengar, mari mengaji jauh-jauh ni. Agak-agaknya Allah Ta'ala balas dengan syurga. Jauhkan daripada azab neraka. Begitu juga kita bangun tengah malam buat tahajud. Puasa siang hari sunat. Orang lain makan, kita rela tak makan. Sebab nak ke syurga. Nak jauh daripada neraka. Tiba-tiba Nabi kata diharamkan syurga. Allah. Dah mana peluang nak masuk syurganya? Kalau meskak gitu, haram tak boleh masuk sama sekali. Sedangkan kita percaya syurga itu wujud. Dan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berusaha untuk taat. Kerana itu, penharaman di sini bukan bermakna kekal selama-lamanya. Diharamkan masuk ke dalam syurga, maknanya dikekalkan ke dalam neraka, tak tubik-tubik tu dok. Ini cuma sebagai ancaman. Ancaman keras. Dan ugutan daripada Nabi. Maknanya kalau mu ada sifat riak, mu tak ada peluang dah masuk dalam syurga. Seolah-olah gitu. Nak suruh kita mujahadah dan nak suruh kita ambil perhatian, bahayanya riak ni. Siapa seolah-olahnya kekal tak boleh masuk syurga selama-lamanya. Jadi bila tak boleh masuk syurga selama-lamanya, bermakna kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebab di akhirat tak ada dah tempat duduk selain daripada syurga dan neraka tu. Whatever duduk dalam syurga, whatever duduk dalam neraka. Tak ada kampung yang ketiga. Neraka pun tidak, syurga pun tidak, tak ada. Dan kalau diharamkan secara mutlak masuk di dalam syurga, bermakna dia akan kekal dalam neraka. Dah betul ke orang yang beriman ni kekal dalam neraka? Tidak. Dan walaupun dia berdosa, walaupun dia masuk dalam neraka, walaupun dia diazab, sementara je. Dia ada tempoh dia. Dia ada waktu dia. Dia tidak macam orang kafir, waliyazubillah. Masuk neraka memang kekal sungguh. Dia tak tubik dah. Tak ada tempoh dah. Alhamdulillah. Tak ada perkataan sementara berwaktu, tidak. Khalidina fiha abada. Waliyazubillah. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah. Kekal dalam azab selama-lamanya. Tak tubik-tubik. Neraka dia kekal, dia tak akan binasa. Azab dia kekal, tak akan binasa. Dan orang neraka, ahli neraka daripada orang kafir, kekal dalamnya tak binasa. Allah. Syurga itu kekal, tak binasa. Nikmat dia kekal, tak binasa. Dan hamba Allah penghuni syurga tu, dia kekal dalam tak binasa juga. Allah. Sebagaimana kita khabar sama-sama lah. Maknanya atas dunia ni kan kita nak duduk dalam nikmat. Berusahanya kita kerja buat tu. Nak duduk dalam senang. Nak duduk dalam aman. Nak duduk dalam bahagia. Nak duduk dalam sentosa. Nak duduk dalam kemewahan, kenikmatan, keasyikan, kelazatan. Allah Ta'ala bagilah kehendakmu tu. Atas dunia ni. Aman, nikmat, sehat, lazat, suka. Tapi tak kekal apa benda gitu. Dia akan habis. Tak kekal. Dia bertempoh. Dia berwaktu. Habis-habis. Sedap hidup atas dunia. Habis-habis tidak pun tak 100 tahun. Lepas tu, dia tak jadi kenikmat dah bila dah tua tu. Dah umur tua, kederak pun tak kuat. Nyanyuk pun mari. Tak jadi kenikmat. Dia nyesok orang dah pula dah. Anak cucu kan nak beci dah. Lambatnya mati. Wah, padahal dulu kita tempat hidup gantung je. Makan minum dia, kesenangan dia, kehidupan dia, kemewahan dia, hak dia dapat sekarang ni. Hak anak cucu dapat ni, bukan usaha jasa daripada tok nenek moyang ni. Ya. Hak kita nak makan durian ni bukan daripada usaha daripada tok ki kita dok tanah. Ya. Tapi bila tok ki tua pakat marah belaka, lambat ni mati. Hak kasar sikit lambat mampu dia ni.
Allah. Bodohnya PR perangai. Ini dunia. Ini dunia. Kita nak hidup lama. Anak cucu kata lambat mati. Nyusah korang. Dah tua. Nyusah. Berok merata pakai paper balah sokmo. Orang kabur semayang dah, dia kata dok lagi. Orang kabur siang, dia kata malam. Orang kata makan dah, dia tak makan lagi. Balah sokmo anak cucu. La ilaha illallah. Inilah kehidupan dunia. Penuh dengan musibah. Penuh dengan malapetaka. Penuh dengan kesusahan. Dan nikmat dia tak kekal. Hak tu. Itu pun rebut lagi dia orang tu lah kata kekal gitu. Bagaimana dengan keadaan nikmat syurga? Allah, nikmatnya yang kekal. Kasih sayangnya yang kekal. Kurniaannya yang kekal. Yang tidak ada kesusahan langsung sama sekali dalam surga tu. Tapi sebahagian daripada orang ni, dia tak nak rebut surga ni. Duk rebut ke dunia tu. Ya Allah. Duk rebut ke dunia tu. Subhanallah. Allah Ta'ala tahu sembahyang duha, sembahyang sunat isra', sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah, besar sangat ganjaran dia. Duduk malas situ. Ya Allah, nak kata apa dunia ni? Sombongnya kita ya. Ego. Tapi kayak gini bila betul-betul lah berhadapan dengan ujian Tuhan selepas daripada kematian, memang kita berjerit sungguh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bertepik sungguh. Ya Allah, tolong. Ya Allah, aku nak balik semula. Ya Allah, aku nak beriman balik. Ya Allah, aku nak taat semula. Ya Allah, aku nak tinggal dalam maksiat. Tapi atas dunia ni, orang duk kabur hukumnya gini, kita buat pekok gitu. Sebab kita belum lagi melihat api neraka di hadapan mata. Kita belum lagi melihat betapa indahnya nikmat syurga tu. Cumanya kita hanya tahu melalui perkhabaran. Maka orang beritahu ni kadang-kadang kita buat tak tahu je. Walaupun benda tu sebenar. Allah. Ya. Jadi, maksud mengharamkan akan syurga, yakni di atas jalan ugutan. Ya. Allah Ta'ala ugut. Bukan haram tu mutlak. Maknanya tidak ada ruang langsung untuk masuk ke syurga. Orang yang riak ni dah. Selagi mana dosa dia tak diampun oleh Allah, kemungkinan lah. Kerana tu, katanya Imam Nawawi berkenaan dengan hadis ini, dihuraikan, at-tahrim huna tahrimun muaqqatun la mu'abbad. Lianna riya' la yukhriju minal Islam. Wa innama huwa minal kabair allati tujibul azab qabla dukhulil jannah. Kata Imam Nawawi, penharaman surga dalam hadis ini, mana Nabi bersabda, bermula bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia akan surga atas tiap-tiap orang yang riak. Maka kata Imam Nawawi, maksud pengharaman surga dalam hadis ini ialah pengharaman sementara. Bukan pengharaman kekal. Dengan maksud, orang yang riak ni, siapa ke bila pun, tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Dah, bukan makna gitu. Kerana riak ni dia tidak mengeluarkan seorang tu daripada Islam dan iman. Dia tetap beriman. Dia tetap orang Islam. Cumanya dia ni derhaka dan berdosa. Contoh, sebagaimana dosa-dosa yang dibuat itulah hak lain daripada dosa syirik, hak lain daripada dosa riddah murtad, hak lain daripada dosa kufur, maka semuanya dosa itu tak membawa kepada seorang itu keluar daripada Islam tau. Apa dia? Tetapi dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Tetap berdosa. Mencuri, dosa. Berzina, dosa. Tak taat kepada mak ayah, derhaka, dosa. Isteri yang derhaka kepada suami, dosa. Tak tutup aurat, dosa. Makan rasuah, dosa. Tapi dosa-dosa itu adakah menyebabkan seseorang itu kufur? Tidak. Tetapi dosa-dosa itu adakah menyebabkan seorang itu derhaka? Ya, derhaka. Wajib ke tak dia kena bertaubat? Ya, wajib bertaubat. Wajib ke tak dia kena minta ampun kepada Allah? Ya.
dia tetap dihukumkan hamba yang derhaka, berdosa, dan kalaulah dia itu tidak bertaubat, mati dalam maksiat. Tetapi dosa itu taklah membawa kepada dia itu kufur dan keluar daripada Islam. Tahu? Kerana itu, bilalah seorang yang beriman, yang derhaka kepada Allah, yang tidak kufur riddah, walaupun dimasukkan ke dalam neraka, tetap dia akan dikeluarkan daripada azab bila habis waktu dia. Tapi kita tak nak sampai tahap tu, tak nak masuk neraka ni walaupun tak kekal. Sebab kita tahu dah masuk neraka ni tempat azab. Buat apa? Kita tak nak daripada awal lagi dah, tak nak masuk ke dalam neraka. Kita nak terus ke syurga tanpa neraka. Itu maksudnya. Itu yang kita berjuang ni. Berjuang apa? Berjuang dengan ketaatan. Berjuang dengan menjauhkan daripada maksiat. Berjuang dengan kita menyalahi kehendak nafsu. Berjuang dengan kita lawan tipu daya setan. Berjuang dengan kita mempelajari agama untuk kenal Tuhan. Kenal agama. Untuk kita nak patuh. Untuk kita nak taat. Sebab kita mengharapkan apa yang kita buat ini, Allah Ta'ala akan balas di akhirat langsung ke syurga tanpa dahulu neraka. Hak tu. Faham? Walaupun adanya peluang mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, ke dalam neraka, selama mana mereka tidak kufur, akan boleh masuk ke syurga. No. Orang offer, Tuhan kata boleh nak masuk syurga, tapi masuk neraka dulu. Lepas tu, kau lah boleh masuk syurga. Tambah gitu, ya Allah. Tak termampu nak menanggung azab neraka ni. Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata, apatah lagi ribuan tahun. Apatah lagi kekal. Allah. Atas dunia ni kesakitan akhirnya dia akan jadi koma gitu je. Bila koma tak sakit dah lah. Sekira-kira Zohir lah bila waktu koma tak sakit dah. Koma tu macam hukum biu, tak rasa apa dah. Tapi dalam neraka ni tak ada koma. Dia tidak ada titik penakhiran tu dengan koma tu, tak ada. Segar, hidup rasa sama. Ya Allah. Faham? Jadi waliyazubillah. Jadi kata Imam Nawawi sikit lagi tadi, penharaman surga dalam hadis ini ialah penharaman sementara, bukan kekal. Kerana riak tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Ia adalah dosa besar yang mewajibkan azab sebelum masuk ke dalam syurga. Kerana itu, sebelum kita mati, kita kena usahakan bertaubat. Jadikan taubat itu amalan kita. Tiap-tiap waktu. Tiap-tiap saat. Ya Allah, aku bertaubat, Ya Allah, daripada segala dosa-dosa besar. Sekarang, Ya Allah, aku bertaubat daripada segala dosa-dosa besar. Ampunkan dosa aku, Ya Allah. Tak payah yang menghadap kiblat. Ni kita, bila buat amal kan nak menghadap kiblat. Bila buat amal sikit, baca duduk atas dadah. Bila buat amal sikit, kau rasa kena ambil expiry dulu. Hot tu. Orang yang rasa amal tu di situ. Kita nak biar amal tu dalam kehidupan kita. Masuk pun kita beramal. Basuh kain baju pun kita beramal. Lipat kain baju pun kita beramal. Sapu-sapu kita beramal. Tak salah je sambil-sambil je sapu. Ya Allah, apalah dosa aku. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, tak membuat dah benda salah. Ni tak bagi mikir benda gitu. Nak mikir nyapu-sapu. Lepas nyapu-sapu, nak pergi buang sapu. Buang sapu, lepas tu nak bakar sapu. Lepas tu nak bakar sapu, lepas tu nak lipat kain baju pula. Dia fikir tu je. Dah salah? Tak salah. Tetapi, apa salah sambil-sambil kita nak buat benda gitu, kita mari ditasan. Aku bertaubat, Ya Allah, aku tak membuat salahmu, Ya Allah. Sambil-sambil nyapu-sapu, sambil-sambil nangis. Suami kata, apa nangis nyapu-sapu ini? Apa lain kan nyapu-sapu awak ini, terketik-terketik je. Ingat ke neraka bang. Oh, kejut suami. Bini aku nyapu-sapu pun ingat ke neraka. Aku duduk atas dadah dia ingat pun ke neraka. Mari nyesal kot ke dia. Tu dia. Jarang orang ingat ke neraka gerai ikan ni. Jarang. Orang ingat neraka sambil bawa kereta jarang. Jarang. Atas dadah pun dia ingat neraka, bawa kereta lagi lah. Ya Allah. Kan bawa ingat neraka bawa kereta kan babah.
Tak, insya-Allah tidak. Maksudnya kita kena sentiasa jadikan ingatan kita kepada Allah itu di dalam kehidupan kita. Gerak kita, diam kita. Ini yang dimaksudkan orang arif ni ittisal, berhubung dengan Tuhan. Bukan hati sebut mulut. Tak sebut mulut pun mulut tu orang tengok. Hati kita ni, hati kita. Ya Allah. Macam kau ingat anak tu. Ingat semua anak. Mana anak aku? Mana anak aku? Sambil goreng ikan pun mana anak aku? Sambil mandi pun mana kadang anak aku mandi kedok. Ha? Aku ni bolehlah mandi. Anak mandi kedok. Misalnya, anak duduk jauh tu. Kita goreng ikan makan. Allah, aku boleh rasa sedap makan ikan ni. Anak ingat makan kedok. Dia ingat sama makan anak tu. Dia ingat sama makan anak tidur atas katil. Sedapnya nikmat tidur. Anak aku tidur kedok atas katil. Ke tidur bawah katil. Contoh. Dia ingat sama makan anak tu. Bila ingat anak tu, mari doa. Mari harapan. Tu. Mari supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada berbagai-bagai. Sebab apa tu ingatan. Pada kuat ingat siapa tu ambil mulut. Setengahnya. Lepas tu suami nak tanya, ingat benda lagi? Dia besar dah. Jadi dah. Terus abang tak agak sungguh lah. Mari kita tengok. Kita tengok mana mari pergi atur. Mari pergi atur. Mungkin tengok dah. Tu kuatnya ingatan tu. Ingatan ni pun satu hal juga. Ya Allah. Kalau orang tak ada perasaan ni tak ada ingat. Tapi kalau ada perasaan ni, siapa ke nak tidur apa? Apa nak tidur? Nak tidur, dia ingat kanak misalnya. Allah. Tu dia. Kita rajin gitu, nak tidur. Siapa ingat ke harta hilang esok? Wan, sodoh lah. Esok hilang apa nak tidur? Nak kerja buat. Mana? Tapi kita tak ada ingat ke neraka nak tidur. Allah. Ingat ke surga nak tidur? Tak ada. Tidur. Kata-kata tidur dah ingat apa surga neraka tidur tu. Ya Allah. Ni kita. So tengok kuatnya ingatan kita kepada barang hilang tu menyebabkan kita makan tak lalu, tidur pun tak jera. Sebab ingat tu lah. Kalau gitu gayanya. Ada seorang laki-laki orang tanya kepada dia, apa yang mu ni aku nampak tak tidur? Dia kata tidur lagu mana? Aku acu nak tidur je. Neraka main depan. Acu nak pejam mata je. Ingat ke betapa indahnya surga. Kalau tak beramal, dia tak akan masuk. Benda-benda gitu. Yang menyebabkan aku. Sungguh orang ni apabila dia kasih, dia tak nak tidur dah. Orang main kasih mana dia tidur. Tidur rugi dia kasih dia. Dia nak kasih supaya masa. Sehingga kalau boleh, tak ada langsung tu awak tidur ni. Sebab dia galik dengan kasih dia tu. Allah. Kita ni kuat tidur sebab tak ada kasih. Tak ada kasih, biar tidur. Tu seolah-olah gitu. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya. Jadi, pada hakikatnya, orang yang riak ini tetap dia tu ahli tauhid. Yang ini tidak kufur. Tetapi, pahala ibadat dia tu akan habis. Terhapus. Dan dia akan diazab dahulu oleh Allah Ta'ala. Jika tidak ada datang keampunan daripada Allah lah. Kalau tidak, kadang tu kita perlukan kepada keampunan tu. Kita buat amal. Dalam masa yang sama kita minta ampunan daripada Allah. Dan nak cakap apa? Tak ada cakap apa. Cakap betul-betul je. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, terimakanlah amal ibadat aku. Ya Allah, aku tak napi amal aku ni kurang. Ya Allah, ada riak, ada ujub. Buangkanlah sifat-sifat yang kotor tu dalam perut aku. Ya Allah, pandanglah aku dengan rahmat saya. Kita gitu je kita dengan Tuhan. Hak kita apa hadis, kita apa doa tu, kita apa doa lah. Tapi hak kita kabur betul-betul dengan Allah Ta'ala ni. Kita kaburlah betul itu. Kita kabur dalam bahasa kita. Bahasa cakapan tu dia menceritakan tentang kehendak diri kita. Jadi kita kabur naluri diri kita melalui bahasa. Melalui percakapan. Ya Allah, apa kalau aku yang... Itu kehendak naluri kita tu kan. Jadi kita nak kabur lagu mana kepada Allah. Supaya Allah tak apakan dosa kita. Kabur melalui percakapan lah. Ya Allah, apakan dosa aku ya Allah. Dah kena cakap Arab, tak payah Arab. Melayu pun tak apa. Tuhan kena. Sebab percakapan itu adalah gambaran dirimu. Gambaran harapanmu. Gambaran kehendakmu. Apa benda mu nak Allah buat padamu? Nak minta Allah ampun. Kabulkanlah. Ya Allah ampun. Nak minta Allah selamatkan daripada azab. Habis tahu ya Allah selamatkan aku daripada azab. Payah apa nak kabur gitu?
Dok Allah nak ngapa kau Arab? Pelawak ngapa Arab pak sudah mu tak apa. Nak nanti apa ke Arab bila mu minta apa mu Tuhan? Papas pun. Ngapa lagi doa? Dok lagi. Apa? Tak dah. Sebulan dah tu janji nak ngapa doa tu. Tak dah. Walau kalau diminta ke Tuhan nak malam, banyak mana dah diminta ke Tuhan tu. La ilaha illallah. Jangan tertipu. Minta betul-betul dengan Allah Ta'ala tu. Dengan bahasa hati melalui perkataan kita. Bahasa hati melalui perkataan kita. Ada setengahnya tak payah. Bahasa apa pakai akak muka ke langit. Sambil duduk pandang ke langit. Allah Ta'ala, orang tanya, buat apa dia ke langit tu? Malah kita duduk bercakap dengan Tuhan tu. Dah air mata tu, ya Allah. Dan sekali tu, ya Allah. Allah, ya Allah. Orang tak tahu kenapa tu bercakap. Itu bahasa hamba dengan Tuhan. Ya Allah. Dan sebab apa sampai kita tengok langit? Sebab tengok langit lain sikit. Nampak kebesaran Tuhan tu. Tak apa ya tengok pun. Macam kita ni lah. Nak mari sedih, kena tengok cerita sedih pun mari sedih. Walau orang yang hati hidup nak tengok cerita sedih, dia sedih dah. Dia boleh tarik sedih dia tu. Dia boleh tarik sedih dia tu. Kita tak. Kena dengar qasidah dulu, kena dengar lagu dulu, baru dah mari. Kena ada benda yang tolong buka jalan. Tak apa. Kena ada benda yang buka jalan kita tu. Dah ditutup, kita pilih waktu-waktu yang tertentu. Bangun 1/3 malam, 2/3 malam, orang tidur belaka dah, duduk tempat-tempat yang sunyi, ingat ke dosa dulu. Tujuan nak tarik tu. Nak tarik harapan kita ke Tuhan tu. Nak tarik cinta kasih kita kepada Allah tu. Nak tarik takut kita kepada Allah. Barulah mari bertaubat. Itu tu tak ada masalah. Tu penolong-penolong tu. Kita kena ada. Payahlah kita duduk pasar dengan ke Tuhan ni. Payah duduk sibuk, duduk jual beli. Tapi bila waktu malam sunyi orang tidur belaka, kita bangun seorang diri, dalam keadaan rasa berkekurangan, ingat dosa kita, ingat salah kita, ingat kurang kita, doa kita, ingat azab yang pedih tu. Ni marilah. Allahu Rabbi. Mari apa ya Allah, hamba-Mu ni ya Allah, tolongkanlah ya Allah. Harapnya ya Allah, aku ni tak molek ya Allah. Tak apa. Itu dia panggil ibtihal. Ibtihal ni maknanya pengaduan kita kepada Allah. Tentang dosa kita yang banyak. Tentang kurang amal ibadat kita. Tentang kedaifan kita untuk nak menanggung azab. Tentang bahayanya azab neraka ni. Dan tentang betapa besarnya nikmat surga tu. Apa bahaya benda gitu. Itu jalan untuk kita nak memandang ataupun musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal tadi ya. Jadi ya Arhamar Rahimin, al-murai, bermula orang yang riak ni, la yukhalladu finnar, dia tidak akan dikekalkan dalam neraka. Sebab li'annahu lam yusyrik syirkan akbar. Sebab riak itu dia tidak membawa kepada kufur dan syirik yang besar. Wa innama utliqat alaihi hadhil uqubah taghlizan fil wa'id, dan hanya disebutkan barang siapa yang riak akan diharamkan ke dalam surga, dan itu sebagai ancaman keras terhadap dosa riak dia tu. Jangan buat mudah-mudah dengan riak. Kayak gimu tak akan dapat masuk ke dalam surga sama sekali. Diazab oleh Allah, diharamkan bagi kamu surga. Jadi seolah-olah macam ke, kekal dalam neraka tak masuk surga langsung. Walah tak begitu. Faham ya? Atas bentuk haram surga itu ancaman keras. Dia panggil tahziru syadid. Itulah ancaman yang bersangatan untuk nak menakutkan. Seolah-olah muriak ni macam orang kafir dah, haram langsung ke surga, tak dapat masuk dalam surga, tak keluar dari neraka. Seolah-olah begitu. Faham? Dikehendaki mengharamkan itu, ini pun disebut di sini ni. Dikehendaki mengharamkan itu, yakni menegah dan tiada memberi ya Allah akan dia, yakni tiada memberi ya Allah akan dia akan surga. Yakni menegah, yakni menegahkan hamba dimasukkan ke dalam surga. Dia nak huraikan haram itu. Bukan maksud maharam tu haram duduk maksudnya
Haram syariat ni ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Ini haram taklifi. Haram maknanya tegah. Tapi menegah itu di atas jalan tegah yang berwaktu lah. Nisbah dengan orang yang riak ni bukan tegah mu'abbad. Dia panggil tegah yang muwaqqah. Yang berwaktu. Haram ada dua. Haram mu'abbad. Haram yang selama-lamanya. Sebagaimana contoh. Diharamkan. Anak. Diharamkan nikah. Anak dengan ibu. Diharamkan nikah. Anak perempuan dengan bapa. Haram nikah. Ibu dengan anak laki-laki. Perempuan dengan ayah dia. Haram tu mu'abbad tu. Haram selama-lamanya tu. Tak boleh sampai ke akhirat pun tak boleh. Faham? Nak jadi kau suami isteri anak ngepok ni. Tak boleh. Anak dengan ibu tak boleh. Haram itu namanya haram yang selama-lamanya. Ada juga benda yang haram yang berwaktu. Di dunia je haram. Tapi di akhiratnya tidak. Di dunia diharamkan. Tapi di akhiratnya tidak. Contoh seumpama. Diharamkan minum arak. Atas dunia je. Akhirat tak. Bahkan arak salah satu daripada minuman. Yang Allah Ta'ala sajikan di atas. Di dalam surga. Dikatakan. Maknanya. Sungai daripada arak. Tapi bukan arak macam arak atas dunia ni. Tidak dah. Faham? Jadi ada haram yang berwaktu. Dan ada haram yang mu'abbad. Yang kekal berpanjangan selama-lamanya. Hingga sampai kepada akhirat. Jadi menegah di sini. Yang menegah dalam bentuk berwaktu. Dan tiada memberi ia Allah. Dia akan surga lah. Jadi kepada orang yang riak. Itu makna haram di sini. Dan sabdanya. Kita sikit lagi kita cakap dalam masalah ni. Dosa ini dia ada dua. Ini dari segi pengajian ilmu. Dosa yang tak diampun oleh Allah selama-lamanya. Dan yang kedua, dosa yang diampun oleh Allah. Apabila Allah Ta'ala kehendaki ampun. Itu dosa. Dosa terbagi kepada dua. Ya. Dosa yang tak diampun sama sekali oleh Allah. Maka dosa yang tak diampun sama sekali oleh Allah. Inilah dinamakan dosa syirik kepada Allah. Dan dosa kufur dengan Allah. Jadi dosa syirik kepada Allah dan dosa kufur dengan Allah, memang Allah tak ampun dengan dosa itu. Lagu mana? Lepas tu cari jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian dia, mu kena keluar daripada syirik. Dan kamu kena keluar daripada kufur. Dengan bahawa, jangan kamu mensyirikkan Allah dan jangan kamu mengkufurkan Allah. Jadi jalan untuk tidak kufur, kena beriman. Jalan untuk tidak syirik, kena mentauhidkan akan Allah. Sebab dosa kufur, Allah tak ampun. Sampai kepada akhirat. Kerana tu orang yang kufur, waliyazubillah, kekal dalam neraka tu. Sebab Tuhan tak keluar dia neraka. Tuhan tak ampun dia. Allah Ta'ala berfirman dah. Inna allaha la yaghfiru an yushrika bih. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sama sekali dosa syirik kufur kepada Allah. Sama sekali tidak. Dan Allah Ta'ala ampun selain daripada kufur syirik bagi mereka yang kendaki. Contoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dosa yang diampun oleh Allah jika Allah Ta'ala kehendak. Apa dia? Dosa selain daripada kufur dan syirik. Dia tetap berdosa. Kufur tetap berdosa. Kita ambil contoh lain satu lagi. Contoh seumpama mengumpat, dia berdosa. Cuma bezanya, kufur dosa yang Tuhan tak ampun.
Mengumpat dosa, tapi Tuhan boleh ampun. Malah di akhirat kayak gini, walaupun kita tidak minta ampun di atas dosa mengumpat, dan kita tak pernah bertaubat daripada dosa mengumpat, tiba-tiba Allah nak ampun, boleh? Tak ada apanya. Faham? Tengok dalam surat amal, mana ngumpat aku tak ada dosa. Dulu aku ni Johan bagi ngumpat. Berapa kali pusingan, berapa kali piala dapat. Piala mengumpat. Contoh je ni, saja gua je. Maknanya banyak tiba-tiba tengok, tak ada pun dosa ngumpat aku. Maka malaikat kata Allah Ta'ala ampun. Ada apa-apa. Sebab apa? Sebab di bawah kekuasaan Tuhan. Tahta masyiati. Di bawah. Dia dosa ni terkadang Allah ampun dengan sebab kita minta apa, ya Allah, apa kalau dosa aku, ya Allah, apa dosa aku, ya Allah. Dan dengan sebab bertaubat, kita tinggal dah dosa-dosa orang tak ada ampun. Ataupun dengan sebab kita buat amal ibadat. Buat amal ibadat ni, apa dosa ni. Buat amal ibadat ni, apa dosa ni. Faham? Walaupun kita tidak minta ampun, walaupun tak minta ampun, walaupun kita tak bertaubat, walaupun kita tak bertaubat. Dan terkadang tanpa kita amal, tanpa kita bertaubat, Allah Ta'ala ampun juga dengan rahmat kasih sayang dia. Tetapi dikaitkan dosa mana tu? Dosa lain daripada syirik, lain daripada kufur. Ada pun syirik, kufur, tak ampun. Maksud lagu mana? Tak ampun dengan semata-mata dosa tu. Tapi apabila kita beriman kepada Allah, apabila kita pilih jalan yang betul, yakni kita bertauhidkan kepada Allah, kita tidak mensyirikkan Allah, kita beriman kepada Allah, kita tidak kufur kepada Allah, maka tak adalah dosa yang Tuhan tak ampun pada kita tu. Itu dia. Sebab jalan untuk tinggal kufur, beriman kepada Allah. Kerana tu golongan-golongan sahabat yang kufur pada awal, bila dia beriman kepada Allah, Allah ampunlah. Ampun dengan jalan beriman tu. Bukan makna kalau keadaan lain, masalah dosa lain daripada kufur ni, dia buat maksiat dia. Contoh kita kata mengumpat sampai ke sudah, sampai ke mati dok kadang mengumpat gitu. Boleh tak Tuhan nak ampun dosa dia tu? Walaupun dia tak minta maaf, walaupun dia tak istighfar, walaupun tak bertaubat, boleh? Tapi kalau orang kupur, wa'iyahzubillah, daripada mula dia beranak sampai ke mati kupur gitu, tiba-tiba nak minta ampun di akhirat lagi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kupur aku. Tak akan ampun. Tuhan tak akan ampun dosa kupur tu. Lain orang ni ngumpat daripada kecil sampai ke mati, sampai akhirat. Ya Allah, ampunkanlah upah aku, ya Allah. Ya Allah. Walaupun atas dunia kita tak minta ampun pun, Tuhan boleh ampun dosa ngumpat tu. Sebab Allah Ta'ala kata dah, aku ampun dosa selain daripada syirik dan kufur. Ini cerita akhirat ni. Ini cerita akhirat. Atas dunia, dosa kufur, dosa syirik, boleh diampun dengan dia beriman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah. Tapi, barang siapa yang bawa dosa kufur, bawa dosa syirik, di akhirat, dengan bahawa dia mati dalam keadaan kafir, waliyazubillah, dia mati dalam keadaan syirik, waliyazubillah, di akhirat kayak gini, dia minta, ya Allah, apalah kufur aku. Tak dapat. Tak boleh. Tak ampun. Kekallah mula neraka. Allah. Faham ya? Apa dah situ? Faham dah? Faham dah? InsyaAllah. Baik. Kalau ditanya sebab apa Allah Ta'ala tak ampun dosa kufur. Sebab kufur ini pada hakikatnya mereka yang menolak Tuhan. Secara mutlak. Dia tak terima Allah Ta'ala tu. Dia tak terima Allah itu sebagai Tuhan. Maka tak terima Allah sebagai Tuhan ini suatu maksiat yang paling besar. Tak terima Allah sebagai Tuhan. Sedangkan Allah itu Tuhan. Itu dia. Dan dia kata ada selain daripada Allah Tuhan. Dia lagi pegang selain daripada Allah Tuhan. Sedangkan hanya Allah juanya Tuhan. Itu yang marah tu. Allah marah tu. Allah tak reti langsung. Dia kata aku ni bukan Tuhan. Sedangkan aku ini Tuhan. Dia kata ada lagi Tuhan selain daripada aku. Sedangkan selain daripada aku makhluk belakang ada Tuhan. Tu dia.
Ada pihak lain, dia masalah mengupap, masalah curi. Dia tak ada kaitan dengan sifat ketuhanan tu. Cuma deraka cara-cara lobby dia gitu je. Tak molek dia tu je. Oh ni canggah Allah ni. Allah bukan Tuhan. Ada lagi Tuhan selain daripada Allah tu. Gi campur Allah tu. Allah Ta'ala marah, gi campur dia gitu lalu. Aku buat nak suruh kenal aku Tuhan. Aku buat nak suruh pegang tak selain daripada aku bukan Tuhan. Tiba-tiba mu tolak aku Tuhan dan mungkin pegang selain daripada aku Tuhan. Kupu mu ni. Marah. Hati Allah Ta'ala tampung tu. Kerana tu orang yang kufu dengan Allah ni buat setara mana amal ibadat pun Tuhan tak terima amal ibadat dia. Sebab apa? Sebab ibu deraka hak ada pada ibu deraka tu ada pada dia. Kufur. Kufur tu panggil ibu deraka. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kerana tu kufur dia tidak ada harapan malaikat dia kena beriman. Barulah selamat. Tak beriman tak selamat. Walaupun beriman sekali mata tak apa dah. Sekali mata je dia beriman. Tiba-tiba mati. Tak apa dah. Nak beriman je tu. Nak beriman je. Jangan tak beriman langsung. Tak beriman langsung memang tak ada harapan. Nabi sendiri pun kata kalau mu tak beriman aku tak ada nak apa lah. Aku tak ada nak apa. Ini hak Tuhan. Hak Allah Ta'ala. Dia kuasa veto dia kufur tidak ada syafaat. Ada. Lain daripada kufur. Dosalah penuh langit bumi sekalipun. Tu Nabi kata. Penuh langit bumi dosa sekalipun. InsyaAllah ada ruang untuk aku syafaat. Tapi dah kufur sekarang tak ada harapan. Dan syafaat tidak ada kepada orang kafir. Allah. Rahmat Tuhan tidak ada ke atas orang yang kufur. Ya Allah. Lain daripada itu ada. Itu dia. Dan sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Rihul jannah yujadu min masirati 500 amin. Wa la yajiduha man talaba ad-dunya bi'amalil akhirah." Ini masih lagi tentang riak. Jadi yang ketiga ni rawahu Dailami an Ibn Abbas radhiyallahu. Jadi hak tadi salah sebut tadi. Silap baca tadi. Hak hadis innallaha harramal jannah ala kulli mura'in itu rawahu Abu Nuaim Ad-Dailami an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nombor 2 bawah. Baik, tengok artinya. Bermula bauan syurga itu. Allah. Syurga ni kampung nikmat. Kita tahu dah lah, kampung nikmat. Disebutkan di dalam syarak syurga tu dia ada 7 tingkat. Dia ada 7 syurga ni. Yang pertama dia panggil syurga Al-Firdausil A'la. Hak ni hak tinggi sekali. Nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang yang terpilih semua hak VIP punya, dia akan duduk syurga yang paling tinggi, Firdausil A'la. Yang pertama. Yang kedua, syurga Al-Adni. Yang ketiga, syurga Al-Khuldi. Yang keempat, syurga An-Na'im. Yang kelima, syurga Al-Ma'wa. Yang keenam, syurga Darussalam. Dan yang ketujuh, syurga Darul Jalal. Jadi mana-mana hamba Allah, baik manusia, baik jin, yang dijadikan sebagai ahli syurga, dia akan duduklah mana-mana syurga ni. Lepas tu, muak ke tak? Syurga, ya Allah. Atas dunia ni kan penuh. Manusia duduk, binatang lagi duduk. Faham? Bapa tak muaknya. Faham? Atas dunia ni bercampur di antara orang Islam dengan orang kafir pun muak. Apa tu lagi dalam syurga Islam saja kafir tak ada. Mudah bimbang. Bimbang masuk syurga kedok tu. Masuk tu muak lah. Buat nak buat kita seorang apa tak muaknya. Ya Ar-Rahman Rahimin. Allah dikatakan nikmat syurga bagi hamba Allah yang paling akhir masuk syurga. Maksudnya yang paling akhir masuk syurga, dia ni hak paling akhir keluar daripada neraka. Lepas ni tak ada dah. Tak ada dah ahli neraka Islam.
Semuanya kafir belakang dah. Hak paling akhir tubik daripada neraka. Nikmat dia. Masuklah surga. Tuhan beri 10 kali ganda luas daripada dunia lagi. Allah. Hak tu hak paling akhir dah tahu awal-awal. Jadi jangan bimbang. Muak je kita masuk dalam surga. Tak sampai bimbang. Yang kita bimbang takut tak ada masuk. Hak tu je. Wal'iyazubillahi min zalik. Minta berlindung, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga, ya Allah, masuklah kami ni, ya Allah, ke dalam surga. Letaklah nak bucur mana pun tak apalah. Biarlah tepi dinding pun tak apa dah, Allah kita kata. Asalkan boleh masuk je. 7 tempat ini, maka ada setengah ahli surga tu diberi pilih nak masuk surga mana. Allah. Ni 7 buah rumah ni, pilihlah nak duduk rumah mana. Nak duduk kena lok ke ataupun nak duduk mana-mana ikut. Tapi kalau lah setengahnya, awak kena duduk sini, tak boleh duduk kat lain. Tepuk tak apa dah. Asal boleh duduk. Hak ni tak pilih kat mana-mana satu. Allah. Kat istimewa tu. Pas bila dipilih Nabi kata dah. Apabila kamu minta surga, mintalah Jannatul Firdaus. Minta surga Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta surga tu. Nabi yang kata yang minta surga saja, minta surga Jannatul Firdaus. Sebab aku duduk situ. Faham? Kalau Malaysia ni kalau duduk, biar duduk Kuala Lumpur. Sebab aku duduk situ. Apa? Biarlah, bukan tak boleh duduk Terengganu boleh. Tapi kau kena bulalik ke Terengganu Kuala Lumpur tu kau jauh juga. Jalanan dia tu. Nak pergi jumpa tu kan senang. Duduk di Kuala Lumpur, lepas tu berjirah dengan dia pula. Ya Allah. Ni duduk di surga Firdaus dah. Dekat dengan Nabi pula. Apa tu? Allah. Apa tak istimewa ni dekat Rasulullah? Istimewa lah. Subhanallah. Sahabat diminta murafatuka fil jannah. Nabi kata kepada Rabi'ah, Rabi'ah, mintalah dengan aku. Minta aku nak beri kepada mu ni. Mu ni baik sangat ke aku. Khidmat sangat ke aku. Kan kita kadang-kadang kita baik dengan toke. Toke mari mu molek minta benda apa ini. Mu ni khidmat ke aku ni, Masya Allah. Aku marah pun mu senyum. Aku tak marah pun mu senyum. Aku hambak pun mu mari. Hari ni peluang keemasan untuk mu. Mu minta apa-apa, kau beri belakang mu ini. Hari ini hari kebesaran bagimu. Ni gitu. Nabi panggil Rabi'ah, minta. Minta benda apa nak minta? Maka Rabi'ah kata, nak duduk dengan Rasulullah dalam surga. Nabi kata, boleh. Tu je. Kita minta benda lain. Minta nak dekat dengan Nabi. Sebab dia tahu dah. Ibu dia di situ. Ibu tu di Rasulullah tu. Keindahan surga tu kerana Rasulullah. Kemuliaan surga tu kerana Rasulullah. Kesempurnaan surga tu kerana Rasulullah. Dan kecantikan surga dan kenikmatan surga itu kerana ada Rasulullah di dalam dia. Allah. Faham je? Kalulah Nabi itu masuk dalam neraka, habis azab. Tak ada azab. Neraka akan terpadam daripada azab dia. Itu betapa hebatnya Rasul ni sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nak suruh kita ni biar tambah sangat dengan Nabi ni. Biar tambah sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak beri satu lapas lagi. Lapas yang dibaca tak banyak, tapi lapas tu bila kita baca dia akan menambahkan kita dengan Nabi, dan ini disebut oleh malaikat Israel, malaikat maut lah. Orang baca hak ni dia tak akan sama sekali sakit ketika mati. Dan Nabi hadir ketika dia mati tu. Petua selamat daripada sakaratul maut, dan petua untuk dapat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beri lagi. Baik. Bermula bau syurga tu, di bau syurga bau harum. Bau dia tu wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berkata, kami kenal sangat bau Rasulullah ni. Bau yang amat harum, yang tidak ada seharum bau Nabi. Nabi dikenali lalu lawan mana dengan bau tu. Dia tahu Nabi lalu lawan ni. Bau ni bau Rasulullah ni. Bau yang terlebih harum daripada ambar, daripada kasturi, daripada bawang ni. Allah tu Rasulullah. Nabi dia tak berhajat kepada minyak atar ke, kasturi ke, wangi-wangian ke. Tak. Bahkan peluh Rasulullah itu terlebih harum daripada kasturi lagi. Lebih harum daripada ud, kayu gaharu dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Diriwayatkan bagaimana seorang sahabat dia ambil peluh Rasulullah tu, bubuh di dalam bekas dia. Peluh Nabi yang tertitik ketika panah. Nabi sedang tidur, keluar peluh daripada tubuh jasad Rasulullah.
Sahabat tanya kita ada peluh tu. Tu dia ya. Ya Allah. Karena tu kita nak kata apa Rasulullah ni? Tak boleh nak kata apa. Dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih segala-galanya. Zahirnya dan batin dia. Bahkan wajib kita kena iktikad segala apa yang keluar daripada Nabi itu suci. Kita ada hak suci, ada tak suci kita ni. Ahli suci. Tapi yang kecil kita mana suci? Najis. Apa? Nabi suci belaka. Jangan kita kata ada najis. Waliyazubillah. Minta berlindung. Tidak ada. Dia istimewa yang amat sangat. Ya. Istimewa yang amat sangat. Jadi, Rasulullah ni, bau dia tu terlebih wangi daripada isi surga. Maka surga pun lagu tu juga. Dia bau. Sedap dia tu. Wangi dia tu. Dan kita atas dunia kan tempat kotor kan dia bau. Busuknya, hatinya. Tandah kita ataupun tempat buah sapah tu. Cuba dah pergi tempat buah sapah tu. Di Sungai Ikan. Bau lagu mana? Busuknya. Kalau kita apa lalu pun duduk akak dah. Ni gitu. Bau. Maka dikenal melalui bau. Dan diikut melalui bau. Maka neraka dia ada bau dia. Ya amat busuk. Minta berlindung. Ahli neraka pun dia minta berlindung daripada bau neraka. Tetapi dia tak lagi sebab dia duduk dalam neraka. Dia minta berlindung lah ke mana? Macam kalau duduk atas sapah lah. Walaupun busuk secara benda atas sapah terpaksa dia bau lah. Sebab dia duduk dalam. Kita letak dalam apa? Dalam taki najis tu. Nak tak nak kena bau lah. Sebab kita duduk dalam dah. Tu dia. Begitu dah surga, dapat dibau. Bermula bau surga itu dicium. Dia akan bau surga dari jarak perjalanan 500 tahun. Allah. Bukan 500 kilometer. 500 tahun. Ya Allah. 500 tahun. Tak tahulah jauh mana. Tak boleh nak kata kita 500 tahun. Maka katanya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, langit ni dia ada 7 lapis langit. Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. 7 lapis langit. Dan lapis-lapis ini telah dilalui oleh Rasulullah berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan Abdullah Ibn Abbas kata tiap-tiap lapis langit itu. Macam sekarang kita tengok langit pertama ni kan. Atas. Jarak tu 500 tahun perjalanan. Dah ternampak tu. Walaupun nampak dia tu luas sangat ciptaan Tuhan ni. Subhanallah. Maka surga itu dibau. Jarak dia 500 tahun perjalanan. Betapa wanginya. Lepas tu kemudian. Dan tiada mencium akan bau syurga. Waliyazubillah. Oleh mereka yang menutup dunia dengan amal akhirat. Allah. Maknanya orang riak lah. Orang yang ada riak dalam amal ibadat dia. Dia tak dapat bau syurga. Dan bila tak dapat bau syurga. Kamu tak tahu nak berjalan ke mana. Sebab akhirat ke dia orang akan berjalan. Nak menuju ke mana. Wa'ima ke syurga, wa'ima ke neraka. Nak ikut tak boleh. Masing-masing dah ada dah tandaan dia. Masing-masing dah ada dah gerakan dia. Masing-masing dah ada dah panggilan dia. Orang yang dipanggil oleh surga, dia akan bergerak kepada surga. Dan mereka yang dipanggil oleh neraka, waliyazubillah, dia akan pergi kepada neraka itu. Waliyazubillah. Walaupun dalam keadaan menangis, berteriak, walaupun dalam keadaan menyosor muka sekalipun, dia akan pergi je. Ya Allah. Ini nak cerita tentang kebinasaan riak belaka dah ni. Nak cerita tentang kebinasaan riak. Dan syurga itu sangat harum dan luas hingga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ini isyarat kepada kelazatan dan kemuliaan besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya, belum daripada masuk, dia dah bau dah keharuman. Belum daripada masuk, keharuman. Dan kebinasaan niat atau kebinasaan capurkan dunia dengan akhirat. Ini binasa. Maka capur dunia ke akhirat tu melalui niat. Melalui kosak. Melalui maksud. Maksud memain ngaji tak apa. Nak suruh puji. Tu maksud tu. Maksud nak mengajar sedap ke main-main nak apa. Nak cari pengaruh, nak cari pengikut. Tu maksud tu. Hak tu dunia tu.
Dunia tu bila masuk ke dalam amal ibadat, habis. Hancurlah amal tu. Waliyazubillah. Kerana tu, katanya Imam Ghazali sebagai pengajar akhir kita hari ini, setiap orang yang menutup dengan ilmunya atau ibadatnya sesuatu keuntungan dunia, maka dia termasuk orang yang menjual agamanya dengan harga yang murah, dan telah datang hadis bahawa dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Kullu man talaba bi ilmihi aw ibadatihi aradan min ad-dunya fahuwa min allazina yabi'una dinahum bi aradin qalilin wa qad warada annahu la yajidu rihal jannah. Jadi apabila dia tak dapat bau syurga, isyarat dia tak dapat dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya diteguhkan daripada masuk ke dalam syurga, sehinggalah mendapat keizinan lain pula daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Baik, berkenaan hak nak beritahu saat ni, itulah berkenaan dengan apa dia? Riwayat kisah orang yang soleh yang dia bermimpi bertemu dengan Israel, Malakul Maut. Lalu dia tengok Israel itu dalam rupa seorang laki-laki yang begitu cantik, yang begitu indah, dan akhirnya Israel itu beritahu, aku Israel yang mencabut nyawa. Kemudian bila laki-laki itu dengar, maka dia kata, minta jauhlah aku ni daripada kesakitan mati. Sebab mati itu dia ada sakaratul maut. Kesakitan sakaratul maut. Sakarat tu mana tarik, nak keluar nyawa tu daripada badan. Dia tarik daripada hujung kaki ni, nyawa tu keluar ke ubung-ubung ni. Dia tarik. Akhir sekali, ke ubung-ubung ni, sebab itu kebanyakan orang mati ni, mata dia terbuka. Sebab dia tarik, dia tengok nyawa tu begitu. Lepas tu tarik tu sakit tu. Sakit yang menyebabkan orang tu lupa untuk mengucap, lupa kepada rahmat Tuhan, dan dalam saat tu juga ada gangguan daripada iblis setan. Iblis setan ni dia tak kira masa. Hak paling last sekali dia akan cuba rosak ketika sakaratul maut. Ya Allah. Jadi kita perlu sangat pada ni keselamatan. Perlu sangat pada sakaratul maut ni, masa dunia ni memang kita perlu keselamatan. Tapi saat-saat nak mati tu lagilah kuat. Sebab setan dia habis 100% tu. Dia cuba nak goda kita ni. Waliyazubillahi min zalik. Dan malaikat pun cuba untuk nak beri keselamatan. Tetapi tu atas kita lah, sebab kita ni kesakitan ni, tarik Macam orang kita tengok orang duk sakit histeria tu, duk lupa sakit tu. Kita duk kata ngucap, dia tak peduli pun. Dia daripada tepi histeria tu, sakit. Kita kata sobo bertenang. Sakit. Begitu. Jadi kita tak apalah keadaan itu. Faham? Jadi, lalulah kata Malikul Maut tu, laki-laki tu tanya kepada Malikul Maut tu, wahai Malikul Maut, ada ke dok petua untuk nak menghilangkan kesakit ketika nak mati dan selamat daripada kebinasaan mati? Dia kata ada ke tak ada? Dan kebanyakan orang tahu tak tahu, kebanyakan tak tahu. Dah boleh tahu tak kita? Kalau aku kabur kemung lagi, mu tak sakit nak mati selamat mu, lagi mu tak kabur orang lain pula. Tolonglah, demi Allah, demi Rasulullah. Aku adalah hamba Allah Ta'ala dan aku adalah umat Nabi Muhammad. Kami mengharapkan kasih sayang dan keselamatan lebih-lebih lagi ketika nak mati. Akhirnya mereka mahu beritahulah kepada laki-laki itu. Mu amalkan baca, yang pertama salawat. Banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu dia menghilangkan kesakitan ketika nak mati. Dan aku ajar satu lapah kepadamu. Membaca 100 kali sehari, bukan lambung. 100 kali. Dengan lapah ni kamu tak akan rasa sakit mati dan Nabi hadir ketika kamu nak mati. Dan kalau Rasulullah mari Maut mundur belakang dah. Kita kena tahan dia boleh. Kalau dia mari pegawai besar dia ataupun marilah sultan. Gelang itu. Boleh pun dia ingat kita dah. Dia pada hadap ke sultan. Seolah-olah begitulah. Baca 100 kali je. Baca lagu mana?
Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah, tu je. Hak tu je lah hak mudah ingat, hak mudah baca. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu baca. Baca yang amalan ni 100 kali. Jangan tinggal. Start daripada mu tahu siapalah mu mati. Mu akan selamat daripada kesakitan mati. Dan Nabi akan hadir dalam ketika kamu nak mati. Dan kamu matilah keadaan husnul khatimah. Mati yang baik. Bacanya Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu laki-laki ni pun terjaga. Kemudiannya dia ajar kepada laki-laki yang lain. Laki-laki tu amal. Tak lama mana pun amal. Sekejap je. Tak lama mana dia pun amal. Mati laki-laki tu lah keadaan sujud. Matilah semayang. Masuk mimpi balik ke laki-laki tu. Terima kasihlah. Ajar kepada aku. Aku mati sikit tak rasa sakit. Nikmat pula dah rasa. Dah Rasulullah hadir ketika aku mati. Allah. Dah apa? Ini apa lagi? Kita seusah nak mati ni kan. Bacalah. Bacalah tak lama. Jadi abang siapa nak beramal, saya ijazahkan baca. Buat cukup 100 kali, lepas tu nak baca lain, bacalah. Hak lain-lain tu. Hak ni kita simpan untuk pakaian kita ketika kita nak mati. Apa bacaannya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca tahiyat akhir tu lah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dia. Allahu a'lam. Allah subhanakallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله